Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang konsep ilmu para mufassir dalam pengajian ulum Al-Quran. Secara amnya, perkataan mufassir berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud orang yang menjelaskan atau menghuraikan sesuatu. Dalam konteks Al-Quran, mufassir ialah ulama yang mempunyai kepakaran untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran bagi menjelaskan maksud, hukum, hikmah dan pengajaran yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ilmu para mufassir merujuk kepada ilmu dan kaedah yang digunakan oleh para ulama tafsir untuk memahami serta menerangkan kandungan Al-Quran dengan tepat berdasarkan sumber yang sahih. Ilmu ini sangat penting kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang tinggi nilainya dan mengandungi pelbagai makna yang memerlukan penjelasan yang mendalam. Untuk menjadi seorang mufassir, seseorang tidak boleh mentafsir Al-Quran hanya berdasarkan pendapat peribadi semata-mata. Mereka perlu menguasai berbagai ilmu, antaranya ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sorof, balaghah dan sastra Arab. Selain itu, mereka juga perlu memahami ilmu hadis, ilmu qiraat, asbabun nuzul, iaitu sebab-sebab penurunan ayat, nasikh dan mansukh, usul fiqh serta ilmu akidah. Penguasaan ilmu-ilmu ini membantu mereka memahami maksud sebenar sesuatu ayat dan mengelakkan kesalahan dalam pentafsiran. Seterusnya, dalam sejarah Islam terdapat ramai mufassir yang terkenal. Antaranya ialah Abdullah bin Abbas yang dikenali sebagai turjaman Al-Quran atau pentafsir Al-Quran dalam kalangan para sahabat. Selain itu, terdapat juga Imam At-Tabari, pengarang kitab Jami'ul Bayan, yang dianggap antara tokoh tafsir terbesar dalam sejarah Islam. Seterusnya, Imam Ibn Katsir yang terkenal dengan tafsir Al-Quran Al-Azim, dan Imam Al-Qurtubi yang terkenal dengan tafsiran berkaitan hukum-hukum Islam. Para mufassir menggunakan beberapa metodologi dalam pentafsiran Al-Quran. Antaranya ialah tafsir bil ma'thur, ialah tafsiran berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW serta pandangan para sahabat dan tabi'in. Selain itu, terdapat juga tafsir bil ra'yi, iaitu tafsiran yang menggunakan ijtihad dan pemikiran yang berpandukan ilmu serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Kesimpulannya, ilmu para mufassir merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami kandungan Al-Quran dengan betul. Melalui usaha dan kepakaran para mufassir, umat Islam dapat memahami mesej Al-Quran secara lebih jelas serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kita hendaklah menghargai sumbangan para mufassir dan menjadikan tafsiran mereka sebagai panduan dalam memahami kitab suci Al-Quran. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.